Good day. On the budget. Meet Mimi. She's an introvert. She doesn't like people. I'm Mia. I have to introduce myself because she doesn't want to. Clearly an extrovert. Okay, sekarang ni kita orang dah sampai dah. Tapi masanya kita orang tak tahu nak lepak kat mana sebab hujan. Rain. Hujan ni, Mat. Nak lepak kat mana, Mat? Hujan. Nak ni ke? Apa tadi? Jadi kat sini. Yang tu kat situ. Yang tu kat situ. So kau nak mana? Kau nak mana? Kenapa tak makan gila ni? Tempat paling sedap ke? Hujan. So kita ada dekat LRT. Kau tak tahu nak pergi mana? Itulah pada hari yang aku decide untuk okay lah, just let's try to live sustainable living, take the public transport tiba-tiba hujan. Tapi aku dah pakai baju colour sunshine hari ni. Kau tak cukup sunshine, aku hujan. Ya. What to do now? What to do? Aku rasa kita kena pergi KLCC. Okay, boleh. Malam kan kita akan balik sini. Tengok dia macam mana keadaan dia. Sebab kita ada apa? Untuk kali ketiga cuba untuk datang Mishu. Aku dah jumpa tak Mishu ke? Kita dah jumpa Mishu tapi ramai orang. So, I tak tahulah Mishu dia kena mana. Mishu nak kena mandrong lebih sikit lah aku rasa. Sebab dia macam tak jadi untuk kita. Tak, macam dah 3 kali lah. Mishu tak salah. Dah 3 video kau tahu. Tak pergi juga Mishu. Aku rasa bukan salah Mishu, kita punya pendinding kuat kot. Kalau tak, kau ingat dia pakai macam Cina. So sekarang kita pergi naik LRT, jom follow. Tak, kita kena duduk depan. Sekarang ni aku pegang. Sebab setiap kali dia cakap kan, dia cakap macam ni tak. Lepas tu aku cakap, Ewi kau cakap kuat sikit. Aku yang kategori pekat ke kau yang cakap slow? Aku macam, tak, aku pendek. Boleh tak kau macam rendah sikit? Aku kena stoop to your level. Alah, dah lah, diamlah. Aku nak tunjuk sekarang ni. Dia dekat mana? Okay, kita dekat Ampang Park ya. Kita nak pergi KLCC je. Which one? Dia tak boleh. Bang, kau suka tingkau lah. Dia baju. Baju. Mana KLCC? Bukan Cina. Memang kan. Merajuk. Kau merajuk lagi. Macam mana? Kita nak kat sana. La. Member Fras depan. Dia nak record hari ni. Kita sebenarnya nak record kat Ampang Park kan, ada skate park yang kita lepak-lepak kat situ sambil makan asyum, sambil kopi, whatever lah. Hujan. Jadinya inilah pisang. Aku nak pergi skate park tau. Aku nak luahkan sikit. Gitu. Nampak gayanya ini dalam masa yang sangat-sangat bahaya. Saya kena bagi dia makan benda-benda manis supaya dia jadi aku dah makan rumah tadi. Kita stop record. Dia dah makan. Kita bagi aiskrim, kopi, air. Apa ni? Lengkap dengan telur 2 biji. 2 biji lah telur. Sebenarnya dia salah buat yang apa tu? Omelette. Dia punch in omelette. So aku pun pinggan supaya kau boleh share dengan aku. Aku dah kenyang dah. Kau rasa mesti kau nak makan. Takkanlah aku tak gemuk seorang-seorang. What? Kopi ke kopi? Kafe. Kopi. Aku dah start mereng ni. Aku dah ada kopi. Dia inilah substance yang dia yang dia perlukan. Substance yang dia perlukan. Kan ni bahagia sikit lah sampai tempat yang sepatutnya sampai. Dan tak hujan. Betul tak panas. Saya nak asam. Nice tu lah. Saya nak yang kopi asam. Cakap diorang boleh lah. Jom. Okay, finally saya sampai kat Mishu. Wah.
Saya nak kopi Ashmi. Jom. Hai, saya nak latte ice cream. Say hi. Kita dah tunggu sampai hujan reda tau, dah datang. Okay. Ya, tapi nak tanya, untuk voucher ni, sekali pembelian, different receipt, right? Oh, so kena beli asing-asing lah? Oh, maksudnya boleh je? 3. Okay. Saya nak ice cream latte. 1. Awak nak apa? Bagi peach. 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 Nak yang shake ke ataupun peach yang tak ada ice cream tu? Enak. Peach black Which one? Peach jam. Jasmine tea. Tapi nak low sugar. Low sugar atau flat? Mint sugar. Yang latte tadi ada pilihan tak ke sugar dia? Siap dah? Wow, pantas. Bagus. Okay. Boleh. So, hanya 2 boleh pakai, right? Alright. Okay. Girl Gang, GENGROCKS. Terbaik. Thank you. Yeah. Akhirnya. Tada. Oh, ni yang kopi dia tu. Ice latte. Aku suka ni. Apa tadi aku order? Peach jasmine tea. Ni aku suka, yang mana aku suka lah. Aku tak pernah try. Aku suka tea je kalau kat ni semua. Skip. Ni dulu. Apa kesal? Potong betul kan? Bila kita nak minum air kita tiba orang minta. Sebenarnya lah. Kau tak sabar-sabar pula. Kau pula tu. Apa benda kau buat ni? Minum je lah. Saya ada listen to letak. Okay. Aku suka sebab dia ada jelly-jelly tu. Ni tu sebut jeli-jeli. Sebab dia ada jelly-jelly tu. Memang jeli ya. Pepper ya, isi ya buat jeli buat. Aku tak pernah rasa. Sini kan. No, nikmati dulu. You know what? Kopi dia sangat strong. Oh, ya tak? Not bad. Apa yang antara kopi dengan tea, aku lagi suka tea lah. Sebab tea macam Tea refreshing. Kopi dia macam it hits different. ada. Kan? Dia tak kosong. Dia tak kosong. Betul kan? Dia function kan? Dia cuma kalau kau in a mood of like kopi yang light-light, kau rasa macam strongnya. Aku tak expect dia se-strong tu lah. Mungkin barista ni dia memang strong. Salah, dia tak kosong lah. So dia beberapa cara kan. Kalau kau rasa macam nak bagi dia light sikit kau. Oh, dengan ice cream lah. Dengan Ashum ni ada ni. Dia punya pahit tu memang pahit lah. Dia nak kata, tapi dia pahit ke? Tak lah, masa aku bila dia masuk dalam mulut kau, dia macam pahit. Yelah, dah masuk kat mana lagi? Yelah, okay. Pahit lah, dia rasa kopi lah, rasa kopi tu strong lah, very strong. Kau tahu lah dia benda tu Ni, strong. kau rasa dark roast kan? Dapat air pun bahagia dia lah macam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada rezeki nak minum moisture. Memang beli paling function yang mana aku cuba. Babaloi kau pakai baju kuning hari ni. Baju kuning kau function. Merah. Memang sunshine after the rain. Agak dapat pakai pun sunshine. Kau saya dah
Aku buat lepak dekat Mizu tadi, semua orang pelamar tengah masuk. Dia Tapi dah sebab start Mizu tu pun kecil. Kita Ah, macam sebab nak buat Mizu tadi video kan pun ada macam kecil. it's very eco wing lah. Macam ni macam besarnya luas di dunia. Dunia ni Ana yang punya lah sebenarnya. Ya, dunia yang punya sekarang. Kau tengok aku kat luar orang kan macam ni. Aku kat dalam macam ni macam ni. Kena ada title dia. Dia memang kena ada manis-manis sikit kan. Dia kena ada udara-udara sikit. Ada segar, ada segar lah. Jap. Ah. Dah balas. Cara. Banyak hari ni kita ada pilih-pilih City Girl. Yeah, City City Girl. Girl. City Pop, City Girl vibes. City Girl vibe hari ni. Ramai juga lah dah main skateboard kat sini. And BMX pun ada. Basically park ni best lah sebenarnya tu. Kira boleh lepak lah. Boleh lepak lah. Sebab tak terlalu ramai. And then kita tak ganggu orang tak ganggu kita. Aku memang suka lepak skatepark walaupun aku bukan skater girl. There's something about the sound. Menenangkan lah. Dia pelik tau, dia pelik Sound tau. tu menenangkan diri. Dia macam bunyi vibration kali saya. Lepas tu lalu atas lantai. Okay, different texture kan. Yang sini bunyi ke, sini bunyi. Kau ni suka white noise ni. Aku rasa aku memang Kau ni main-main noise ni. aku rasa aku Set-set akustik noise. lah. That was like an inside joke. So Siap malam aku nanti. aku statik macam tu. Aduh. Panggil Radhi. Hello Abang Radhi. Abang Radhi datang jauh. Tolong betulkan ni ni. Okey jugalah weather hari ni pun okey. Nisu dapat. Dapat nisu. Ya, ni paling penting sekali ni. Sekali datang park ni dia macam terbuka sikit minda. Walaupun kita tak bersukan, kita bersukan melalui orang lain. Dan kita tengok orang lain bersukan, kita pun berpeluh. Faham? Aku faham maksud kau. Aku pun risau tengok dia main bersukan. Kita macam, bang kan jatuh kan. Jatuh lah nak orang ni. aku ada ni sijil first aid level 2. Aku dulu persatuan bulan sabit merah. Weh, kita boleh jadi kakak-kakak yang tolong-tolong lah. Kakak-kakak CPR. Tengok Kalau kakak nurse boleh. Cukup lah requirement tu. Kena tengok juga. Kalau orang tu macam, saya rasa dia tak perlukan bantuan saya. Kalau dia boleh survive ni, kita biar je lah dia hidup. Kita bagi masa 5 minit lah kan. Macam dah razak sangat tu, kita panggil ambulans lah. Bukan kita orang lah yang buat. Keadaan nurse kat sini macam makin gelap lah. So, tapi keadaan makin gelap tapi vibe dia makin naik. Itu satu special dia buat. Ciptaan Tuhan. Dia terasa macam di awang-awangan video dia tu. Kenapa tak ada nur cahaya kat situ? Nur cahaya. Style aku suka lah. Hey! Marah ni.